Saya beli payung ni dengan harga offer. Dapat murah. Sebab sekarang tengah sale Shopee tengah bulan. Yang ni payung yang korang boleh guna untuk buat aktiviti outdoor. Saiz besar, boleh adjust macam ni dan siap ada base yang stabil macam ni. Base boleh isi air. Dia datang seketul macam ni. Kalau korang beli, hantar terus depan rumah. Yang ni dia punya base. Kalau ada air dalam ni, dia lebih stabil. Yang ni cantum je dekat bahagian sini. Bila dia berat, baru lebih stabil. Kalau nanti angin kuat, baru benda ni boleh support. Okey, dah penuh. Bila dah siap cantum, tinggi tu. Okey, untuk buka, dia ada hand winch dekat bahagian sini. Lama, semat buka boleh pusing je macam ni. Besar gila. Satu depa saya ni separuh saiz payung ni. Besar. Boleh sengit-sengit macam ni. Lama payung ni memang puas hati. Dia pakai pedal macam ni, mudah untuk pusing buka payung ni. Yang ni bahagian dalam dia. Bila dah isi air dekat tapak dia ni, payung ni memang stabil. Lebar dia 270 cm. Tinggi dia 258 cm. Banyak aktiviti yang boleh buat dekat bahagian bawah ni. Lepas ni kalau nak piknik dah tak panas bila dah ada payung. Kain dia ni yang jenis UV protection dan waterproof. Kena matahari tak ada hal. Kalau kena hujan, dia waterproof. Sekarang ni payung ni tengah murah. Sebab sekarang tengah ada sale tengah bulan Shopee. Korang boleh dapat payung ni dengan harga offer. Lebih murah daripada harga asal. Cepat grab sekarang. Korang boleh dapat payung yang besar dan tinggi macam ni.